Dia ada cerita best. Seorang doktor berstatus ustaz dekat USIM up satu posting dekat muka buku mengecam, mengkritik tindakan PMX bawa cucu beliau ke pejabat Perdana Menteri. Maklumlah dah lama tak jumpa, sibuk dengan hal ehwal negara. Yang doktor berstatus ustaz ini kemudian dikaitkannya pula dengan apa yang dibuat oleh Khalifah Umar Abdul Aziz. Dalil itu betul. Yang tak betulnya adalah doktor berstatus ustaz ini untuk up pula status dekat muka buku berkaitan tentang minta sumbangan pembinaan matam. Pukul berapa? Lebih kurang plus minus pukul 9 pagi waktu bekerja. Inilah maknanya doktor berstatus ustaz dekat USIM ini seorang yang hipokrit, seorang yang miskin akal, seorang yang miskin akhlak. Bukan main lagi dia mengatur PMX, tapi dalam pada masa yang sama Allah Subhanahu Wa Taala bayar cash kepada beliau. Netizen kritik pedas, bukan sikit-sikit punya pedas, memang panas betul. Hingga akhirnya dia delete posting dia. Nampak? Itu tandanya apa? Itu tandanya dah koyak. Itu tandanya apa? Itu tandanya dia tahu yang dia salah up posting pada waktu bekerja. Nampak? Subhanallah. Dan pada masa sama netizen bertanya dengan doktor berstatus ustaz, tak pernah ke putus stek barang peribadi dekat pejabat? Berapa lama masih dia ambil untuk minum-minum? Berapa lama masih dia ambil untuk borak-borak dekat pejabat? Tak pernah ke guna pen pejabat, guna alat tulis pejabat, bawa balik sampai ke rumah guna untuk hal ehwal peribadi? Tak pernah ke serve komputer hal ehwal peribadi di pejabat? Tak pernah ke guna komputer untuk print untuk buat kerja peribadi? Nampak? Panas. Sebab itu akhirnya beliau delete posting beliau yang ramai dah screenshot. Nampak? Dan pesan saya kepada doktor berstatus ustaz ini, bawa anak cucu ke pejabat dah jadi satu trend. Sebab 3 perkara yang paling utama sekali. Dengar betul-betul biar panjang akal, biar lebih bijak. Yang pertama ianya adalah experiential learning, untuk anak-anak ini faham kerja ayahnya, kerja datuknya. Yang kedua, untuk membiasakan anak-anak ini melihat suasana kerja ayahnya, suasana kerja datuknya, yang kemudiannya akan membina bonding yang jauh lebih baik. Dan yang ketiga paling penting, kenapa kita bawa anak kita ke surau, kenapa kita bawa cucu kita ke masjid? Untuk membiasakan mereka, untuk mendekatkan hati mereka dengan apa yang lazimnya kita buat. Nampak? So, saya fikir doktor berstatus ustaz ini tentunya dah lebih cerdik, lebih bijak dengan penjelasan yang simple ini. Nampak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.